Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Pernah tak kita terfikir ada manusia yang kerjanya penuh dosa tapi Allah berikan syurga? Hari ini saya nak kongsikan satu kisah benar yang datang dari mulut Nabi Muhammad SAW sendiri. Kisah seorang wanita pelacur, tapi bukan sembarangan kisah. Dia masuk syurga hanya kerana memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Kisahnya ringkas tapi luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel melihat seekor anjing sedang menjilat tanah kerana kehausan. Dia pun membuka kasutnya, lalu menggunakan kasut itu untuk menceduk air dan memberi minum kepada anjing itu. Maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahih. Seorang pelacur yang penuh dengan dosa besar. Tapi satu amalan kecil yang dilakukannya dengan hati yang ikhlas, maka dengan amalan tersebut membawa dia ke syurga. Kenapa Allah terima amalannya? Pertama, kerana keikhlasan. Dia tak harap pujian, tak harap balasan. Dia cuma kesian pada makhluk Allah. Kedua, dia ada sifat ihsan. Walaupun hanya kepada seekor anjing yang pada zaman itu dianggap sebagai binatang yang hina, tetapi dia tak pilih-pilih kasih. Dia tetap membantunya dengan memberikannya minuman. Ketiga, dia buat dalam diam, tanpa orang tahu. Kadang-kadang, amalan yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang kita buat ikhlas antara kita dan Allah. Apa pengajarannya untuk kita hari ini? Jangan pandang rendah orang berdosa. Hari ini kita suka menghukum, tapi kita tak tahu orang yang kita pandang hina pada hari ini, mungkin dia lebih dekat dengan syurga dari kita yang merasa diri lebih baik daripadanya. Rahmat Allah sangat luas. Kita manusia cepat menghukum, tapi Allah, dia Maha Pengampun. Satu amalan kecil boleh menghapuskan dosa besar. Kasih sayang bukan sekadar sesama manusia. Dalam Islam, beri makan binatang pun dikira ibadah. Buat baik kepada makhluk Allah, walau seekor anjing boleh jadi jalan ke syurga. Zaman sekarang, banyak peluang buat amal kecil, tapi besar nilainya. Letak air untuk kucing tepi rumah, tolong burung yang cedera, bagi makan kucing jalanan. Jangan halau binatang tanpa sebab. Semua tu Allah kira dan mungkin itulah asbab kita ke syurga. Sahabat semua, janganlah kita pernah rasa amalan kita kecil. Dan jangan pernah rasa hina kalau kita pernah buat dosa. Selagi kita hidup, Allah buka pintu taubat dan beri peluang buat amal. Kalau rasa video ini bermanfaat, tekan like, komen dan kongsi dengan orang tersayang. Semoga Allah jadikan hati kita lembut, penuh ihsan dan masukkan kita ke dalam syurga bersama hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin.